Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hasani bin Maruzuki, kos di Diploma Tahfiz dan Bahasa Al-Quran. Hari ini saya akan bentangkan tokoh usahawan yang telah saya temu ramah. Nama tokoh usahawan tersebut iaitu Syakir bin Syukri, yang menceburi bidang ini selepas menamatkan pengajian di Tata Yosi dan mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang fotografi. Perniagaan yang diusahakan iaitu perniagaan fotografi profesional yang dinamakan SS Fotografi, yang menawarkan khidmat seperti majlis perkahwinan, sesi potret individu dan lain-lain, yang ditubuhkan pada tahun 2018. Kewangan. Sumber modal awal. Beliau menggunakan sepenuhnya simpanan peribadi dan anggaran modal yang digunakan sekitar RM7,000 untuk membeli barang yang diperlukan seperti kamera, lensa dan kelengkapan fotografi asas. Beliau menggunakan modal ini sebagai langkah awal untuk memperkembangkan lagi perniagaan tersebut. Keuntungan. Macam mana beliau mengurus keuntungan? Iaitu dengan cara beliau membuat simpanan dan melabur semula bagi penambahbaikan peralatan. Dan bagaimana beliau mengurus rugi? Dengan cara mengamalkan kawalan perbelanjaan yang berhemah dan merancang kewangan secara sistematik. Let's kita masuk kepada cabaran. Cabaran terbesar yang beliau alami iaitu pertama persaingan yang tinggi dalam bidang tersebut, di mana ramai jurugambar menawarkan perkhidmatan yang hampir sama. Dan yang kedua, kehendak pelanggan menuntut usahawan sentiasa menyesuaikan gaya fotografi serta menambah peralatan baru. Dan beliau pernah mengalami kegagalan, iaitu yang pertama, kos peralatan yang tinggi yang menyebabkan pengurusan kewangan menjadi kurang cekap. Dan bagaimana beliau mengatasi masalah ini? Dengan cara beliau memperbaiki kemahiran fotografi dan mengurus kewangan dengan lebih berdisiplin. Kejayaan yang paling bermakna bagi beliau iaitu beliau berjaya membangunkan SS Fotografi. Manakala pencapaian yang diperolehi oleh beliau ialah dikenali dan dipercayai pelanggan serta menjadikan perniagaan tersebut sebagai sumber pendapatan utama beliau. Macam mana pencapaian dan kejayaan yang beliau capai itu dapat dibawa, iaitu melalui pemasaran melalui media sosial serta mengikut keperluan dan kehendak pelanggan. Kalau pelanggan nak gambar gini, gitu lah. Gini gitu. Kesimpulannya, iktibar utama yang boleh kita dapat lah, iaitu kejayaan dalam bidang keusahawanan ini, ia perlukan minat yang kuat dan kesabaran yang tinggi lah, dan berdisiplin serta kebijaksanaan dalam mengurus kewangan.
itu sahaja yang saya nak kongsikan. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.